Tahukah anda apa perbezaan sebenar antara wanita matang yang berjaya memikat lelaki lebih muda dan wanita yang hanya dilihatnya sebagai figura ibu? Ia bukan seperti yang anda sangka. Ia bukan tentang usia, penampilan atau wang. Ia sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang kebanyakan wanita silap tanpa mereka sedari. Jika anda pernah tertarik kepada lelaki yang lebih muda dan perasan perubahan tenaga sebaik sahaja, dia mengetahui usia anda. Atau jika anda pernah berada dalam situasi janggal di mana anda perlu memberi penjelasan atau menebus sesuatu, video ini akan mengubah pandangan anda. Apa yang bakal saya dedahkan bertentangan dengan segala-galanya yang pernah anda dengar tentang hubungan dengan jurang usia yang besar. Setelah memerhatikan ratusan kes dan menganalisis apa yang benar-benar berkesan, saya mendapati wanita yang berjaya membina hubungan ini melakukan perkara yang bertentangan sama sekali dengan apa yang biasa disarankan. Perbezaannya begitu jelas sehingga pada akhir video ini anda akan tahu dengan tepat mengapa sesetengah percubaan berjaya dan yang lain menjadi kenangan memalukan yang anda lebih suka lupakan. Hakikatnya, terdapat corak tingkah laku yang sangat spesifik yang menolak lelaki lebih muda. Masalahnya bukanlah usia, tetapi mesej tidak kelihatan yang dihantar oleh ramai wanita secara tidak sedar. Mesej yang menjerit ketidakselesaan, keperluan untuk persetujuan atau keinginan putus asa untuk membuktikan sesuatu. Tetapi sebelum anda berfikir ini, hanyalah satu lagi nasihat dangkal tentang cara kelihatan lebih muda atau bertindak dengan cara tertentu. Izinkan saya berkongsi sesuatu yang saya pelajari dengan memerhatikan wanita yang benar-benar berkembang dalam jenis hubungan ini. Mereka tidak bersaing dengan belia. Mereka menawarkan sesuatu yang sama sekali berbeza, sesuatu yang wanita muda tidak dapat berikan. Bayangkan seketika anda seorang wanita berusia 45 tahun, bercerai, mempunyai anak dewasa dan akhirnya mempunyai masa untuk diri sendiri. Anda bertemu seorang lelaki berusia 32 tahun di acara sosial. Anda merasakan kimia segera, tetapi sebaik sahaja perbualan menjadi pribadi, sesuatu berubah. Dia tetap sopan, tetapi percikan awal nampak pudar. Apa yang berlaku dalam kebanyakan kes bukan jurang usia yang mengubah dinamik, tetapi reaksi wanita apabila dia menyedarinya. Dia mungkin mula membuat jenaka merendah diri tentang usianya atau memperlakukannya secara berbeza, seperti seorang ibu yang melindungi. Atau mungkin dia beralih kepada mod mengagumkan dan tidak berhenti bercakap tentang pencapaian dan kestabilannya. Tahukah anda perkara pertama yang wanita matang secara tidak sedar lakukan salah apabila dia menyukai lelaki yang lebih muda? Dia menjadi penjaganya. Dia mula memperlakukannya seperti anak, menawarkan nasihat yang tidak diminta, melindunginya daripada situasi yang boleh dia selesaikan sendiri, menjadi terlalu membantu atau bimbang tentang perkara yang tidak penting baginya. Inilah yang tiada siapa memberitahu anda. Apabila anda melakukan ini, anda membangkitkan dalam dirinya naluri untuk menjadi seorang anak, bukan seorang kekasih. Seorang lelaki yang lebih muda yang mencari hubungan dengan wanita matang tidak mencari ibu lain. Dia sudah mempunyainya. Dia mencari pasangan yang setaraf, seseorang yang boleh dia miliki hubungan dewasa, penuh dengan kedalaman dan kegairahan. Sekarang, bayangkan anda adalah dia. Adakah anda akan tertarik kepada seseorang yang sentiasa memperlakukan anda seolah-olah anda tidak berdaya, seolah-olah anda memerlukan penjagaan dan perlindungan? Tarikan lahir dari kekaguman bersama, rasa hormat dan rasa kesetaraan, bukan daripada mempunyai mentor atau penjaga. Izinkan saya menceritakan kisah Maria, seorang wanita berusia 50 tahun yang saya temui suatu ketika dahulu. Dia telah berkahwin selama 25 tahun, bercerai 2 tahun lalu dan kembali ke dunia temu janji. Dia bertemu David, seorang lelaki berusia 35 tahun dan semuanya bermula dengan baik.
Tetapi secara beransur-ansur, dia mula melakukan perkara yang merosakkan hubungan itu. Setiap kali David menyebut masalah di tempat kerja, dia segera mengambil peranan sebagai kaunselor. Apabila dia ingin membuat keputusan spontan, dia menjelaskan mengapa dia perlu berfikir semula. Setiap kebimbangan yang ditunjukkannya, dia memiliki jawapan yang sempurna dari pengalaman hidupnya. Apa yang Maria tidak fahami ialah David bukan mencari jurulatih kehidupan, dia mencari pasangan, dan ia lebih merosakkan apabila wanita cuba mengawal keseluruhan hubungan dari awal. Ini berlaku apabila dia percaya pengalaman hidupnya memberinya hak untuk menguruskan dinamik hubungan, meramalkan setiap langkahnya, menawarkan nasihat berterusan atau cuba membentuknya mengikut cita rasanya. Dia tidak sedar bahawa ini membunuh segala spontan dan misteri, dua bahan penting dalam tarikan. Seorang lelaki yang lebih muda tertarik kepada tenaga, ketidakpastian, keterujaan untuk menemui sesuatu yang baru. Dan apabila anda sudah mengawal dan memetakan segalanya, di manakah ruang untuk dia merasa sebagai protagonis dalam kisah bersama anda? Bayangkan setiap kali dia mencadangkan sesuatu, anda sudah tahu bagaimana ia akan berakhir. Setiap kali dia mahu mencuba sesuatu yang baru, anda sudah ada jawapannya. Setiap kali dia mahu mengambil risiko, anda sudah mengira akibatnya. Bagaimana perasaannya? Kemungkinan besar seperti berada dalam sangkar emas, selesa tetapi tanpa kebebasan untuk berkembang. Dan inilah sesuatu yang menarik. Ramai wanita matang melakukan kesilapan kerana mereka berasa tidak selesa dengan usia mereka sendiri. Apabila dia bertanya berapa umur mereka, mereka mengelak daripada menjawab, bergurau dengan gugup, menukar topik atau membuat komen negatif tentang diri mereka. Anda tahu mesej apa yang dihantar? Bahawa usia mereka adalah masalah, bahawa ia adalah sesuatu yang perlu dimalui. Tetapi wanita yang menjawab secara semula jadi dan yakin yang tidak memohon maaf atas tahun-tahun yang dilaluinya, yang bahkan dapat bercakap tentang pengalamannya dengan elegan, serta-merta menjadi lebih diingini. Kerana dia menunjukkan dia selesa dengan dirinya sendiri dan keselesaan itu bersifat magnetik. Saya teringat satu situasi yang dikongsikan oleh seorang pelanggan. Dia sedang berjanji temu dengan seorang lelaki yang lebih muda dan apabila dia bertanya umurnya, dia menjawab dengan senyuman, "Saya berumur 43 tahun dan setiap tahun tersebut telah mengajar saya sesuatu yang berharga." Dia tidak memohon maaf, tidak bergurau dengan gugup, tidak cuba menukar topik. Dia hanya menyatakan realitinya dengan penuh keanggunan. Dia terpesona, bukan kerana usia, tetapi kerana keyakinan yang dia miliki. Sekarang, izinkan saya bercakap tentang satu lagi kesilapan biasa yang saya lihat sepanjang masa. Obsesi untuk kelihatan lebih muda. Jangan salah faham, adalah sangat normal untuk menjaga diri, melabur dalam penampilan, kekal cergas. Masalah timbul apabila ia datang dari tempat keputusasaan, apabila ia menjadi percubaan yang terdesak untuk bersaing dengan gadis berusia 20 tahun di wilayah mereka sendiri. Anda tahu apa yang berlaku apabila seorang lelaki yang lebih muda merasakan anda cuba menjadi sesuatu yang bukan diri anda? Dia serta-merta hilang minat kerana apa yang menariknya kepada anda pada mulanya bukanlah keupayaan anda untuk meniru seseorang yang lebih muda, tetapi tepatnya kualiti yang datang dengan kematangan, keyakinan, kehadiran, kedalaman. Seorang lelaki yang lebih muda mencari wanita matang tidak mencari versi muda rakan-rakannya. Jika dia mahu itu, dia akan kekal bersama seseorang seusianya. Apa yang dia cari adalah sesuatu yang berbeza, sesuatu yang hanya anda boleh tawarkan. Biar saya ceritakan tentang Carmen, seorang wanita berusia 48 tahun yang menghabiskan ribuan euro untuk rawatan kosmetik agar kelihatan lebih muda. Dia menjalani botox, pengisi, rawatan muka yang mahal dan membeli pakaian yang dipakai oleh gadis berusia 20 tahun.
Apabila dia bertemu Andres, seorang lelaki berusia 34 tahun, dia yakin bahawa penampilannya yang baru akan memenanginya. Tetapi sesuatu yang pelik berlaku. Andres berbudi bahasa tetapi agak jauh. Kemudian apabila Carmen merenung situasi itu, dia menyedari bahawa dia telah kehilangan keasliannya dalam proses itu. Dia begitu bimbang untuk kelihatan muda sehingga dia terlupa untuk menjadi dirinya sendiri. Kepribadiannya, tenaga semula jadinya, kehadirannya yang tulen telah terkubur di bawah topeng kemudaan yang artificial. Berikut adalah sesuatu yang ramai wanita tidak faham. Cuba untuk menarik perhatian lelaki melalui kejayaan profesional atau kestabilan kewangan boleh menjadi bumerang. Ya, ia bagus anda berjaya, berdikari dan telah membina sesuatu yang kukuh dalam hidup anda. Tetapi apabila anda menjadikannya tumpuan utama anda, apabila anda terus-menerus bercakap tentang kerjaya anda, hartanah anda, perjalanan anda sedang memberi tumpuan kepada perkara yang salah. Daya tarikan tidak dibina di atas resume, ia dibina di atas sambungan emosi, perasaan bahawa hidup menjadi lebih menarik dengan seseorang. Pencapaian anda mungkin menimbulkan rasa hormat, tetapi tidak semestinya keinginan. Fikirkannya dari sudut pandangnya. Jika setiap perbualan bertukar menjadi pameran kejayaan profesional anda, bagaimana perasaannya? Kemungkinan besar seperti berada dalam temu duga kerja, bukan temu janji romantis. Dan jika anda sentiasa menekankan kestabilan kewangan anda, mesej apa yang anda hantarkan bahawa nilai anda terletak pada apa yang anda miliki, bukan siapa anda. Anda tahu salah satu kesilapan yang paling halus tetapi merosakkan, ketersediaan yang berlebihan. Membalas mesej pada bila-bila masa. Membatalkan rancangan anda hanya untuk menemuinya, sentiasa lapang apabila dia lapang, memujinya sentiasa, menunjukkan bahawa dunia anda berputar di sekeliling perhatiannya. Ini mungkin kelihatan seperti cinta atau minat yang tulen, tetapi apa yang dia rasakan adalah kekurangan, dan kekurangan tidak pernah menarik, tidak kira usia anda. Wanita yang mengekalkan rentaknya sendiri, yang mempunyai minatnya sendiri, yang ada tetapi tidak terdesak, yang memilih untuk berada di sana dan bukannya perlu berada di sana. Wanita seperti itu menginspirasikan rasa hormat dan keinginan. Bayangkan jika setiap kali dia menghantar mesej kepada anda membalas dengan serta-merta. Setiap kali dia mencadangkan sesuatu, anda bersetuju tanpa berfikir. Setiap kali dia menyebut apa sahaja, anda menukarnya menjadi pujian. Bagaimana perasaannya? Kemungkinan besar terbeban dan, sejujurnya, sedikit bosan. Kerana di mana cabarannya, di mana misterinya, di mana rasa bahawa dia sedang menakluki seseorang yang benar-benar istimewa. Tetapi ada sesuatu yang lebih halus yang saya mahu anda fahami. Ramai wanita matang terperangkap dalam perangkap kesungguhan yang berlebihan. Mereka percaya bahawa untuk dihormati, mereka perlu sentiasa rasional, formal dan terkawal. Dan dalam proses ini, mereka sepenuhnya menahan sisi sensual dan suka bermain mereka. Anda tahu apa yang dicari oleh lelaki yang lebih muda pada wanita yang matang? Dia tidak mencari dos kesungguhan dan tanggungjawab lagi. Dia sudah ada dalam kerja dan kehidupan keluarganya. Dia mencari seseorang yang boleh ketawa, yang boleh menjadi spontan, yang mempunyai tenaga yang bersemangat, yang tahu cara berseronok, tetapi dengan kedalaman dan keyakinan yang hanya datang dengan usia. Kombinasi daya hidup dan kematangan inilah yang tidak dapat ditolak. Ini bukan tentang menjadi muda, ini tentang menjadi bersemangat dengan kebijaksanaan. Izinkan saya bercakap tentang Patricia, seorang wanita berusia 51 tahun yang telah membangunkan personaliti yang sangat serius selepas perceraiannya. Dia percaya bahawa untuk dihormati secara profesional dan sebagai ibu tunggal, dia perlu memproyeksikan imej kawalan penuh. Apabila dia bertemu Roberto,
seorang lelaki berusia 36 tahun. Dia mengekalkan kesungguhan yang sama dalam semua interaksi mereka. Temu janji pertama adalah sopan tetapi dingin. Patricia bercakap tentang topik penting, memberikan pendapat yang bijak dan mempamerkan dirinya sebagai wanita yang bertanggungjawab dan matang. Tetapi Roberto berasa seperti berada dalam mesyuarat perniagaan, bukan temu janji romantis. Tiada ketawa, tiada spontan, tiada percikan yang membuatkan dua orang berasa hidup bersama. Dan di sinilah datang sesuatu yang saya anggap penting, permainan ketidakpedulian yang dipaksa. Setengah wanita percaya bahawa mereka perlu berpura-pura tidak kisah, bertindak seolah-olah dia tidak penting, mengekalkan jarak emosi yang dibuat-buat untuk mengelakkan kelihatan memerlukan. Ini adalah kesilapan besar. Kerana apabila anda berpura-pura, ia sentiasa kelihatan. Dan apa yang dia rasakan bukanlah misteri atau kemerdekaan, tetapi dingin atau sombong. Kematangan sebenarnya terletak pada kemampuan untuk menunjukkan minat yang ikhlas tanpa kelihatan terdesak. Keupayaan untuk menyatakan emosi tanpa manipulasi. Dan keaslian tanpa menjadi keterlaluan. Apabila seorang wanita matang berpura-pura tidak peduli, dia menafikan salah satu kekuatan terbesarnya. Keupayaannya untuk berhubung secara emosi, secara mendalam dan tulen. Lelaki muda yang sering terbiasa dengan interaksi yang cetek dengan wanita sebaya mereka, mendapati kedalaman emosi ini sangat menarik apabila ia tulus. Kini, izinkan saya mendedahkan punca segala kesilapan ini. Kerana apabila anda memahaminya, segala-galanya akan menjadi jelas. Kebanyakan wanita matang mendekati situasi ini dengan kepercayaan bahawa usia mereka adalah satu kelemahan, sesuatu yang perlu mereka tebus. Kepercayaan ini mendorong mereka untuk berkelakuan dengan cara yang mengkhianati sifat sebenar mereka. Mereka menjadi terdesak untuk membuktikan diri mereka layak, mengawal kerana takut kehilangan minatnya, atau tunduk kerana percaya mereka perlu bersyukur atas perhatian yang diterima. Tetapi inilah kebenaran yang mengubah segalanya. Usia anda bukanlah kelemahan, ia adalah perbezaan. Dan perbezaan boleh menjadi sangat menarik apabila anda menerimanya dan bukannya melawannya. Seorang lelaki yang lebih muda yang benar-benar tertarik kepada wanita yang lebih matang tidak mencari dia menebus apa-apa. Dia mencari apa sebenarnya dia. Seorang wanita dengan pengalaman, kehadiran, kedalaman dan pandangan hidup yang belum dimilikinya. Fikirkannya dari perspektif yang berbeza. Apa yang boleh ditawarkan oleh wanita matang kepada lelaki yang lebih muda yang tidak dapat ditawarkan oleh wanita sebaya dengannya? Pertama, pandangan hidup yang hanya datang dengan pengalaman. Kedua, kestabilan emosi yang berkembang seiring masa. Ketiga, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, sesuatu yang sering kurang pada wanita muda yang masih dalam proses penemuan diri. Tetapi, yang lebih penting, wanita matang yang telah hidup, yang telah menghadapi cabaran, yang telah mengatasi halangan dan belajar dari kesilapannya, membawa kedalaman emosi yang boleh menjadi sangat memikat. Ini bukan tentang tahun dalam kalendar, tetapi tentang kehidupan yang dijalani dengan sedar. Anda tahu rahsia wanita yang berjaya dalam dinamik ini. Mereka tidak cuba memikat, mereka hanya berkongsi siapa diri mereka. Mereka tidak melawan sifat mereka, mereka meraihkannya. Mereka tidak memohon maaf atas pengalaman mereka, mereka menggunakannya sebagai kekuatan. Apabila seorang wanita berhenti cuba untuk mengagumkan dan sebaliknya membenarkan dirinya menjadi tulen, apabila dia berhenti bersaing dengan golongan muda dan menawarkan sesuatu yang sama sekali berbeza, apabila dia menerima dirinya sepenuhnya dan bertindak dari tempat penerimaan diri itu, disitulah dia menjadi benar-benar tidak dapat ditolak. Izinkan saya bercerita tentang Elianena,
seorang wanita berusia 46 tahun yang melalui perceraian yang sukar dan membesarkan 2 anak sendirian. Apabila dia bertemu Marcos, seorang lelaki berusia 33 tahun, dia tidak cuba menyembunyikan kisahnya. Dia tidak berpura-pura menjadi orang lain. Dia hanya berkongsi hidupnya seadanya. Dia bercakap tentang malam-malam sukar membesarkan anak-anaknya, tentang pelajaran yang dia pelajari tentang ketahanan, tentang bagaimana dia membina semula hidupnya selepas perceraian. Dia tidak melakukan ini untuk mendapatkan simpati. Ia hanya sebahagian semula jadi daripada berkongsi siapa dirinya. Dan Marcos terpikat bukan oleh butiran dramatiknya, tetapi oleh kekuatan dan kebijaksanaan yang Elianena telah bina. Kerana apa yang dicari oleh lelaki muda dalam wanita matang bukanlah versi yang lebih baik daripada apa yang sudah dia kenali. Ia adalah sesuatu yang sama sekali baru. Dia mencari seseorang dengan kehadiran yang sebenar, seseorang yang tidak memerlukan pengesahan luaran untuk merasa berharga, seseorang yang boleh berdiri teguh dalam tenaganya sendiri tanpa memohon maaf. Fikirkannya begini, apabila anda perlu membuktikan diri anda diingini, anda kehilangan daya tarikan anda. Tarikan sebenar timbul apabila seseorang melihat nilai anda tanpa anda perlu menunjukkannya secara berterusan. Di sini ada sesuatu yang indah yang ingin saya anda pahami. Seorang wanita yang menghargai dirinya sendiri, yang menjaga dirinya sendiri kerana cinta pada diri sendiri dan bukan kerana putus asa, yang menunjukkan dirinya tanpa rasa takut. Kerana dia tahu siapa dirinya, wanita seperti itu bersifat magnetik, tidak kira usianya. Kerana dia memancarkan sesuatu yang tidak dapat dipalsukan, keaslian. Itulah perkara yang paling jarang di dunia perhubungan moden. Semua orang cuba menjadi apa yang mereka fikir orang lain mahu lihat. Tetapi apabila seseorang bertemu dengan seseorang yang hanya menjadi dirinya sendiri, tanpa alasan atau kepura-puraan, ia mewujudkan sambungan segera. Bayangkan anda berada di acara sosial dan anda bertemu seseorang yang tidak cuba mengagumkan sesiapa pun, yang tidak membuat persembahan, yang tidak berpura-pura, yang tidak cuba menjadi lebih atau kurang daripada dirinya. Orang itu hanya menjadi dirinya sendiri secara asli. Bagaimana perasaan orang itu terhadap anda? Kemungkinan besar, santai, selesa, benar-benar tertarik. Anda tahu ironi terbesar dari semua ini? Wanita yang paling berjaya dengan lelaki yang lebih muda adalah mereka yang paling sedikit mencuba. Mereka begitu sibuk menjalani kehidupan mereka sendiri sepenuhnya sehingga mereka secara semula jadi menjadi menarik kepada semua jenis lelaki, termasuk yang lebih muda. Mereka tidak cuba mengisi sesuatu yang hilang daripada mereka. Mereka berkongsi dari tempat yang penuh. Mereka tidak cuba mengisi kekosongan. Mereka menawarkan dari kelimpahan. Dan perbezaan ini dirasai serta-merta. Apabila wanita matang berada dalam tenaganya sendiri, apabila dia telah berdamai dengan masa lalunya, apabila dia teruja dengan masa kini dan optimis tentang masa depannya, tenaga itu berjangkit. Lelaki muda seringkali penuh dengan keraguan dan ketidakpastian tentang kehidupan mereka sendiri, secara semula jadi tertarik kepada rasa kepastian ini. Tetapi izinkan saya menjelaskan sesuatu. Ini tidak bermakna anda harus menjadi seorang mentor atau panduan rohani. Ini bermakna kehadiran anda sendiri memberi inspirasi, bukan kerana anda cuba memberi inspirasi, tetapi kerana anda menjalani kehidupan yang memberi inspirasi. Obastante memahami bahawa usia anda adalah ciri, bukan kecacatan. Apabila anda berhenti melihat pengalaman anda sebagai beban dan mula melihatnya sebagai sesuatu yang membezakan anda, apabila anda menyedari bahawa anda tidak perlu bersaing tetapi menawarkan sesuatu yang unik, disitulah segalanya berubah. Kerana kebenarannya ialah anda mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh gadis berusia 20 tahun, perspektif.
Anda mempunyai kejelasan tentang apa yang anda mahu dan apa yang anda tidak mahu. Anda mempunyai keyakinan emosi yang datang daripada menghadapi dan mengatasi cabaran. Anda mempunyai ketenangan seseorang yang tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada sesiapa pun. Fikirkan seperti ini, seorang wanita muda mungkin cantik, menyeronokkan, pintar, tetapi adakah dia dapat menawarkan kedalaman seseorang yang benar-benar pernah hidup? Adakah dia dapat memberikan kestabilan emosi seseorang yang telah belajar untuk mengharungi ribut kehidupan? Adakah dia dapat memberikan kebebasan seseorang yang tidak lagi cuba mencari dirinya? Dan semua ini, apabila anda memeluknya sepenuhnya, sangat menggoda. Lelaki muda yang tertarik kepada anda tidak mencari ibu, tidak mencari mentor, tidak mencari remaja yang menyamar. Dia mencari seorang wanita dengan kehadiran, dengan kebenaran, seorang wanita yang tidak memerlukan pengesahan luaran untuk mengetahui bahawa dia diingini. Dia mencari seseorang yang dapat mengajarnya tentang kehidupan, bukan dari tempat keutamaan tetapi dari perkongsian pengalaman. Seseorang yang dapat menunjukkan kepadanya kedalaman emosi yang belum dia terokai, bukan kerana dia lebih tua tetapi kerana dia hidup lebih sengit. Izinkan saya bercakap tentang Adriana, seorang wanita berusia 52 tahun yang telah mengembara ke seluruh dunia, membina kerjaya yang berjaya, membesarkan anak-anaknya dan mengatasi penyakit serius. Apabila dia bertemu Julian, seorang lelaki berusia 35 tahun, dia tidak menceritakan semua ini untuk mengagumkannya. Dia hanya menjadi dirinya, seorang wanita yang hidup sepenuhnya. Juliana terpesona bukan oleh butiran hidupnya, tetapi oleh cara Adriana menghayati kewujudannya sendiri. Dia ada ketenangan dalam dirinya, keyakinan yang bukan datang dari kesombongan, tetapi dari penerimaan diri. Ketika dia berbual dengannya, dia merasa seperti berada di hadapan seseorang yang benar-benar mengenali dirinya sendiri. Kuncinya adalah memahami bahawa ini bukan tentang usia, tetapi tentang tenaga. Ini bukan tentang tahun, tetapi tentang kehadiran. Ini bukan tentang pengalaman yang terkumpul, tetapi tentang kebijaksanaan yang terintegrasi. Apabila seorang wanita memahami ini, apabila dia berhenti melawan siapa dirinya dan mula meraihkannya, apabila dia sedar bahawa nilainya tidak memerlukan justifikasi, disitulah dia menjadi wanita yang tidak dapat dilupakan, wanita yang dikagumi semua orang, wanita yang semua orang ingin kenali dengan lebih baik. Kerana pada akhirnya, apa yang benar-benar menarik bukanlah kesempurnaan, tetapi keaslian. Bukan belia, tetapi kecergasan. Bukan pengalaman, tetapi kesegaran semangat yang digabungkan dengan kedalaman kehidupan yang dijalani sepenuhnya. Dan ini, sayangku, adalah sesuatu yang hanya anda boleh tawarkan. Anda tidak perlu meminta maaf untuknya, anda tidak perlu menebusnya, anda tidak perlu menyembunyikannya. Anda perlu meraihkannya, menerimanya dan membiarkannya menjadi asas daya tarikan semula jadi anda. Apabila seorang wanita matang akhirnya memahami ini, apabila dia berhenti melihat usianya sebagai halangan dan mula melihatnya sebagai kuasa supernya, apabila dia menyedari bahawa apa yang dia sangka sebagai kelemahan sebenarnya adalah aset terbesarnya, disitulah segalanya berubah. Bukan sahaja dalam perhubungannya, tetapi dalam keseluruhan hidupnya. Jika kandungan ini berkesan dengan anda dan anda ingin mendalami cara membuka kunci kuasa kematangan anda dan membina hubungan yang menarik dan tulen, pastikan anda melanggan saluran ini agar tidak terlepas video seterusnya. Kongsi kandungan ini dengan rakan yang perlu mendengarnya hari ini dan tinggalkan komen anda di bawah. Nyatakan apakah pandangan yang paling berkuasa untuk